Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Bayoris Perjuangan Sehat Jaya bersama. Okey, kat sini saya akan menerangkan tentang simulasi bonus penajaan bagi pakej D0 iaitu 260. Kat sini kita dapat beberapa simulasi daripada D menaja D-X10 sehingga D0 menaja D4 iaitu 5200. Kat sini saya akan terangkan satu persatu tentang bonus penajaan yang kita akan dapat dan semua total bonus yang dapat. Untuk simulasi yang pertama, D0 menaja DX10 iaitu pakej RM10. Untuk bonus sponsoring, kita hanya akan dapat RM5 sahaja. Satu kaki lagi RM5 sahaja. D0 menaja DX10 untuk port pairing tak dapat, unilevel tak dapat, jualan pin tak dapat. So jumlah bonus yang dapat hanya RM10 sahaja. D0 menaja DX10. Simulasi yang kedua, D0 menaja DX50. Okey, bonus sponsoring untuk yang ni akan mendapat RM10 dan satu lagi kaki akan mendapat RM10 juga. Okey, untuk D0 menaja DX50, port pairing tak dapat, unilevel tak dapat dan jualan pin pun tak dapat. Okey, total bonus yang dapat RM20. Ini bagi simulasi yang kedua, D0 menaja DX50. Okey, simulasi yang ketiga, D0 menaja D0 iaitu pakej 260 menaja 260. Okey, untuk simulasi ni bonus sponsoring akan mendapat RM70. Yang satu lagi kaki akan mendapat RM70. Kat sini dia punya jumlah 140. Okey, untuk port pairing D0 membawa satu port. D0 membawa satu port. Tapi untuk port pairing dia kira satu port sahaja, iaitu satu port bersamaan RM30. Bonus port pairing RM30 kali dengan satu port bersamaan untuk yang ni RM30. Okey, untuk unilevel dia tak dapat untuk ini, jualan pin pun tak dapat. So total bonus akan dapat RM170. Okey. Okey, simulasi yang keempat, D0 menaja D1 pakej 520. Untuk bonus sponsoring kita akan dapat RM100. Satu lagi kaki akan dapat RM100. So jumlah bonus sponsoring adalah RM100. Untuk port pairing, D1 akan membawa dua port, tapi kira dua port sahaja. So satu port RM30 kali dengan dua port, so bersama RM60. Untuk unilevel D0 tak dapat, jualan pin pun tak dapat. Jadi jumlah bonus dapat adalah RM260 bagi D0 menaja D1 520. Okey, seterusnya simulasi yang kelima iaitu D0, pakej D0 260 menaja D3, pakej 3120. Untuk bonus sponsoring kita akan dapat RM500 ya kat sini, dan satu kaki lagi kita akan dapat 500 juga. So bersamaan 1000. Port pairing D3 akan bawa 12 port. Hanya dikira 12 port sahaja. Okey. Satu port RM30. Sebab kita D0 dia akan bawa 3 port yang awal sahaja dikira RM30. So seterusnya, port yang seterusnya dikira RM5 kali dengan 12 tolak 3 adalah 9 port. So bersamaan 135. Dapat 135. Unilevel untuk D0 tak dapat, jualan pin tak dapat. Jadi jumlah bonus akan dapat 1135 untuk bila D0 menaja D3. Okey, seterusnya simulasi yang keenam, yang mana D0 menaja D4 iaitu pakej 5200. Okey, untuk pakej ni bonus sponsoring yang kita akan dapat bila menaja D4 adalah RM800. Satu lagi kaki adalah RM800. So jumlah yang kita dapat daripada bonus sponsoring adalah RM1600. Okey, untuk port pairing ada pengiraan dia. Okey, untuk satu port pairing adalah RM30. D4 membawa 20 port. Untuk RM30 akan dikira adalah 3 port awal sahaja. Sebab apa? Sebab pakej D0. Okey. So baki port akan dikira RM5 kali dengan 17 port. So bersamaan bonus pairing akan mendapat 175. Okey, unilevel tak dapat untuk D0, jualan tak dapat. Jadi jumlah bonus yang dapat adalah 1775.
Ini bagi simulasi yang ke-6 D0 menaja di 45,200. Okey, kat sini kita dapat lihat ya, 6 simulasi untuk bagi package D0 260. Kat sini kita nampak dia punya simulasi yang berbeza kat sini adalah jumlah bila kita taja di 3 ataupun di 4, jumlah bonus pot yang kita dapat. So kat sini kita punya bonus, kita punya package ni memain peranan berapa bonus yang kita dapat. Okey, semoga perkongsian simulasi ni memberi manfaat kepada semua usahawan di BioRich.